Guys, tolonglah. Jangan kalut lah. Okay. Apa yang dia bagi hari ni tu, okay, dia nak bodohkan kita je. Dia nak bodohkan kita. Faham tak dia nak bodohkan kita? Tolong cakap jap apa benda yang dia dah ambil dari kita. Nombor satu, diesel dia dah ambil. Okay, daripada RM2.05 jadi RM3 lebih. Sekarang at RM3 okay. Lepas tu sudahlah ambil diesel. Lepas tu dia ambil tarif elektrik pula. Betul tak? Dia ambil tarif elektrik. Kau tunggulah ujung bulan ni kau punya elektrik macam mana. Okay. Lepas tu dia turunkan minyak. Kononnya dia nak tunjuk yang dia tu janji dia dicapati lah. Ditepati bukan dicapati, okay? Aduh. Aku tak boleh lah. Weh, RM1.99. Okay, RM1.99. 2 tahun weh. Lepas dia ambil RM1 lebih daripada diesel. Okay. Dia ambil subsidi telur. Dia ambil subsidi elektrik. Okay. Alright. Lepas tu dia tibai loan baru dekat bank negara. Okay. Now dia bagi kau balik duit minyak RON 95 turun jadi RM1.99. Okay. Jangan jadi bodoh lah. Please lah. Kita ni jangan jadi orang Melayu yang lapar air ke tu tak. Dapat sikit je. Wow, terkejut kan. Dia tak nak naik turun tol semua tu. Itu kan masalah kita. Okay. Itu bukan masalah kita. Itu concession. The concession itu diorang punya pasal, bukan kita punya masalah. Alright. Nombor 2. Lepas tu apa lagi yang dia cakap tadi? Dia bagi RM100. RM100 dia bagi untuk sara hidup. Boleh start pakai 31 Ogos. Masuk dalam IC. Bawah 18 tahun tak dapat, atas 18 tahun semua dapat. Lepas tu duit tu masuk dalam IC tu, guna kat mana? Guna dekat tempat-tempat yang berkenaan je. Okay. Apa benda kau? Apa benda? Kan? Siapa yang nak pergi cari tu kedai-kedai Madanon tu? Siapa? Kau cakap? Kan? Kau nak bagi RM100, kau bagi je lah RM100. Lantaklah dia nak buat apa? Nak pergi judi ke? Nak pergi beli peluru ke? Nak buat apa? Lantaklah. Yang kau sibuk nak pergi cakap kat dia, aku dah bagi 100, kau kena pergi kedai ni. Kau tak pergi kedai lain. Buat apa? Apa motif kau buat macam tu? Bodoh. Kan? Dah nonong orang tua dekat hutan kampung-kampung. Nak keluar pula ke bandar ni cari. Nak cari apa nama kedai yang ada Madanon. Please lah. Tolonglah rakyat Malaysia. 26 ni kena turun. Apa nak jadi pun jadi. Okay. Pastikan semua turun Sumpah lah aku cakap. Kalau kita tak turun memang bodoh lah. Okay. We are stupid if we don't go down lah. Please. It is very important. We need to make a point. We need to send the message across to this Anwar Ibrahim Jubori yang mengatakan we don't want him anymore. Kau bagilah minyak sampai tinggal 3 sen pun aku tak nak. We don't want you anymore. We want you out. Okay? We want you out. We want you on the ground back again. Pergilah kau guling-guling dekat lantai kat jalan raya tu, seperti mana yang kau satu hari dulu pernah buat. Kau guling-guling kat lantai tu. Kau pergi, kau bawa kau anak kau dengan bini kau, siapa yang rabun apa semua, pergi letak kat jalan tu, kau pergi buat. Kepala butung kau, cakap aku rabun. Fuck you lah Anwar. Fuck you. Cakap aku rabun. Babi, spek aku ni 3,000 lebih lah. Okay? Aku tak nampak pun kat mana cilaka kau punya projek babi semua ni. Mana babi? Sial betul lah. Tak pernah lah aku dengar dalam sejarah Malaysia, aku 42 tahun tak pernah aku dengar lah dalam sejarah Malaysia Prime Minister cakap macam ni. Kau cakap aku tak ada standard langsung. Sampah. Okay? Cara cakap sampah, cara respon sampah, bahasa sampah. Ingat duduk dalam penjara berbelah-belah tahun tu, pandailah sikit.
Kan ada bahasa sebab belajar banyak, duduk dekat dalam dinding kan, tak ada benda nak buat, mestilah baca buku banyak kan. Kononnya pandai bercakap, pandai berpidato, pandai tu pandai ni. Rupanya kepala butuh, bodoh juga weh orang tua ni. Serious weh. I think once you go behind, you'll never be good lah. That's why. So aku rasa Anwar Ibrahim ni memang useless lah. Okay, so janganlah kalang kabut, jangan terlalu apa orang kata excited sangat. There's nothing. Apa yang dia bagi tu hanyalah gula-gula untuk nak bodoh-bodohkan kita. Alright, so till then kita just wait for 26, kita turun ramai-ramai and tell him off. Alright guys, peace out.